Assalamualaikum guys. Hai, salam Ramadan. Alhamdulillah, apa khabar semua? So, harap semua sihat. Ni hao ma. Alright. So, hari ni kita nak serahkan kereta. Kereta Honda City RS Racing Sport. Ini bukan tampal Gua tak main tampal-tampal. Customer gua semua original punya. So, dia pilih, dia decide Honda RS. Honda City RS rebate lebih kurang RM11,000 untuk kaki tangan kerajaan plus RM3,000. Kaki tangan kerajaan ni sebenarnya bukan kaki tangan kerajaan dia, keluarga kerajaan pun dia boleh pakai. So yang paling penting, kereta disediakan oleh Azmi, sales advisor yang berpengalaman. Yang paling penting, komisen saya milik anda. Dah lah beli kereta dapat rebate RM11,000, dapat lagi komisen. So, insyaAllah, kereta siapa punya? Kereta Nur Hanif binti Abdul Rahman. Langsung tak pernah jumpa saya. Encik Hanif ni, mula-mula dia nak beli Alza. Lepas tu dia nak beli Ativa. Lepas tu akhirnya dia decide Honda City. Dia kata, "Okey Encik Azmi, saya decide Honda City RS." So, kita dapatkan keretanya. Kereta kita dah siapkan. Memang cantik lah. So, inilah dia kereta. Nak balik raya. Raya mana dulu? Okay. So yang paling penting, insyaAllah Honda pada bulan ni menjanjikan rebate yang paling banyak. Steady tak steady Honda? Nak jadi keluarga pemilik kereta Honda? Bincang dengan Azmi. Hubung dengan Azmi 017-622-3458. Azmi, okay? Assalamualaikum guys. Hai, hari ni kita nak serah kereta kepada Cik Hanif. Tapi kita berjumpa dengan Cik Hasan sebab Cik Hasan buat servis kereta Honda ke rumah. Daripada Honda mana Cik Hasan? Honda Baliheng Aicro. Honda Baliheng Aicro Melaka. So berminat nak apa-apa, servis datang ke rumah, betul Betul. Terbaik, terima kasih Cik Hasan. Baik. Honda ni pun datang sini servis. Tapi kita nak terus serahkan kereta. Terima kasih Cik Hasan Baik, kita nak serahkan kereta kepada Encik Hanif yang membeli Honda juga. Ni dia. Ini empunyanya. Cik Hanif apa khabar? Baik. Alhamdulillah sihat Alhamdulillah. Ada senyum lah. Kereta raya dia ni. Baik, alhamdulillah. Cik Hanif sebenarnya berjumpa saya di mana? Melalui kawan lah. Kawan saya. Dia kata ada satu cikgu ni, salesman. Baik. Okay, jadi saya berkenan lah. Itu yang saya terus call. Alhamdulillah. So, yang paling penting, Cik Hanif dapat rebate lebih kurang RM8,000, betul Betul. Dan dapat lagi, orang kata dapat lagi kaki tangan kerajaan dapat RM3,000. Betul. RM11,000, betul? Betul. Betul-betul raya lah dapat lagi komisen milik anda, betul tak? Betul. InsyaAllah. So, kereta raya kita serahkan kepada Cik Hanif. Enjoy the new ride. Yang paling penting, suka tak beli berurusan dengan Azmi? Senang dan suka sangat. Senang dan suka sangat. 017-622-3458 Azmi. Alright, kita top up sekali Cik Hanif. Alright.